Kalau kamu setuju nak berdebat dengan saya akan minta pada Perikatan Nasional. Aduh, Mak. Saya pergi jumpa pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin, Ketua Pembangkang Datuk Seri Amzal Zainuddin, kepada Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi Awang. Sebab dengan orang yang ada pengalaman buat dasar ekonomi. Engkau pun Anwar Ibrahim tak pernah ada formal training ekonomi, tak salah aku. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, yang ni menarik juga lah cerita pasal hutang. Kita dengar semalam PMX kita menjelaskan banyak kali lah perintah pasal hutang negara, macam mana nak mengurangkan hutang. Tapi masih dijadikan isu kononnya di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim hutang bertambah 1.3 trilion, kaki hutang. Dan itulah bagaimana kerajaan kita belanja sakan, lupa habisnya. Semua masalah hutang watermelon seolah Anwar Ibrahim je semua buat. Walaupun hutang itu dikumpul, dibawa daripada pimpinan kerajaan terdahulu. So ini cabaran Sam Jalil untuk nak mengadakan debat dengan PMX kita mengenai status hutang dan masalah hutang negara kita. Lepas ini kita dengar penjelasan Anwar Ibrahim. Ada 2-3 tapi saya nak kongsi satu penjelasan PMX kita mengenai hutang ni. Yang paling hampa kena tahu maksud defisit. Defisit dengar. Anwar Ibrahim, mari. Kau sebab setiap kali saya explain pasal hutang negara ni, kamu pergi parlimen, kamu pergi ini yang mengelirukan orang, tahu. Kamu cakap hutang itu, lepas tu kamu cakap interest itu faedah itu adalah hutang lama. Siapa yang buat hutang lama ni? Anwar Ibrahim. Sebab kalau kamu tengok kita punya hutang ni daripada bond, dua kebanyakannya dua bond, iaitu MGS, Malaysian Government Securities, ataupun dengan satu lagi GII, Government Islamic Instrument, GII. So dua-dua ini dia punya average, saya dah cakap dah itu hari, dia punya average tenure dia, period bond ini adalah 7 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, kan ada yang 7 tahun lah. Banyak lagi yang apa ni Muhyiddin pinjam apa semua. Najib pinjam YFDB 40 bilion 10 tahun tak salah saya. Tapi on average 7 tahun. Maksudnya kamu roll hutang hari ni 2025 ni, yang dulu punya 7 tahun paling last 2018 punya kebanyakannya dah bayar 2018. So hutang masa zaman saya dalam kerajaan itu kebanyakannya dah habis bayar, Anwar Ibrahim. So yang hutang tu pinjam untuk bayar hutang. Apa tahu tak? Sebab tak bayar hutang YDB, terpaksa hutang baru untuk bayar hutang lama. Hutang baru ini 2018 ke atas. Dan siapa yang buat hutang paling banyak setiap tahun? Kamulah. 270 bilion lebih. Kamu buat hutang. Masa COVID dulu lain. Masa COVID sebab kita nak buat stimulus package. Kita naikkan bracket hutang tu daripada 55% jadi 65%. Sepatutnya bila lepas COVID, bila kamu jadi kerajaan Anwar Ibrahim, kamu turunkan balik ke 55%. Ini tidak, kamu maintain. Macam belanja. Ada. Kita banyak kali dengar mana PMX bercerita pasal defisit. Pelan-pelan lah cik. Dia mana boleh sekaligus gitu, tapi kita boleh turun. Kalau kita kata tak mau hutang langsung 80 bilion ni, dan pembangunan projek pengurusan kerajaan itu dah ambil masa. Berapa hutang 2023? 90 bilion ringgit. 2024 85 bilion ringgit. Dan unjuran tahun-tahun ni 80 bilion. Maknanya dalam sejak kita ambil alih, kita dah turun hutang 20 bilion ringgit. Tak meyakinkan. Itu susah lah. Ini yang kerajaan Anwar Ibrahim sedang usahakan. Mat, ni aku walaupun bukan pakar ekonomi pun, aku tahu. Masa emergency, ini yang saya cakap. Emergency. Lepas tu kamu kata, tahun pertama 90, 80, 70, itu kononnya turun. Kita nak tengok berapa hutang yang sebenarnya itu. Lepas itu sebab kita kena bayar interest. Ini interest, kamu kata interest lama. Memanglah bukan interest tahun ini. Tapi interest 3 tahun lepas. 3 tahun lepas siapa buat hutang?
Muhyiddin lah. Sampai Sabri ya. Apa kerja dah? Kamu lah yang buat hutang. Aduh, bodoh. So sebab itu Anwar, kamu tak usah Tadi kau cakap hutang kau 7 tahun bayaran period. Hutang Muhyiddin yang buat waktu COVID 600 bilion. 100 bilion. 600 juta sorry. Bilion 60 juta lebih. Pusing-pusing lah pasal benda ini. Kita berdebat je lah Anwar Ibrahim. Kalau kamu kata okey, apa ni orang kata Syam Jalil kamu rakyat biasa, bukan apa ni, bukan ahli parlimen, bukan wakil daripada pembangkang ke apa. Okey, tak apa macam ni. Biasa Tapi berdebat dengan tu Jebon je, Papa Kuri je. Tak layak nak berdebat dengan pihak-pihak Ibu Rafizi pun tak nak. Hang tu siapa? Hantu tak betul ni. pergi minta. Kalau kamu setuju nak berdebat dengan saya akan minta pada Perikatan Nasional. Aduh, mak. Saya pergi jumpa pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin, Ketua Pembangkang Datuk Datuk Seri Amzal Zainuddin, kepada Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi Awang. Sebab dengan orang yang ada pengalaman buat dasar ekonomi. Engkau pun Anwar Ibrahim tak pernah ada formal training ekonomi. Tak salah aku. Bodoh Dr. Zakir Rafizi lah. Dia kata dia pandai ekonomi. Rupa-rupanya dia tak pernah ada formal training economics. Bodoh Berapa orang Perdana Menteri kita ada formal training ekonomi? Najib jadi Menteri Kewangan. Dia apa? Dia lawyer, legal lah. Muhyiddin apa? Mai Sabri. Semua tak ada. Anwar Ibrahim. Ya betul, degree dalam sastra. Tapi hang janganlah nak jadi macam walaun. Mat. Apa dasar kewangan ekonomi yang dibuat dalam negara kita? Bukan daripada Anwar Ibrahim seorang. Dia ada penasihat. Kementerian dia ada berpuluh-puluh pegawai, pakar-pakar ekonomi, catat apa semua. Mereka ini yang menggubal. Kau menampak seolah-olah datang belanjawan ni pihak kita tulis malam tu, tulis pasal ekonomi. Apalah kelas kamu, Mat. Okey, Sam. Kau tak perlu siapa. Aku nak jadi Perdana Menteri pun boleh. Dia akan datang semua isu lah. Isu pertanian, isu ekonomi, isu kewangan, belanjawan, pakar, ada banker datang. Apa kau nak cakap? Kau nak beli? Ini level belakang lah. Aku persoalkan latar belakang pendidikan Perdana Menteri. Dia buat accounting economics ni lain. Anwar, kamu degree kamu apa? Anwar degree dulu apa? Dia belajar apa Anwar Ibrahim ni? Sastra cakap Melayu. sikit. Okey. Sastra Setuju. Melayu. Nuan ni apa ni? Formula. Anwar belajar apa dulu? Anwar belajar sastra. Okey. Nama ni Aduh, sastra. Anwar, sastra ni kamu nak sastrakan ekonomi, kamu tak boleh. Aduh, Sastra tu kamu boleh retorik. Ekonomi ni kamu tak boleh retorik. Kamu retorik jahanam ekonomi negara. Itu yang kamu definisi. Okey kita tahu Anwar Ibrahim dia banyak dipanggil untuk memberi ceramah, profesor di Georgetown University, di Harvard, memberi talk speech mengenai ekonomi, mengenai Islam. Kalau aku tak boleh terima lah. Memperkecilkan kemampuannya. Kalau kita tengok dia berapa banyak dapat doktor falsafah yang diberikan oleh pelbagai universiti. Kamu lah Isya, memalukanlah kamu. Ini level. Kalau kau nak cerita apa Ratu Naga, okey lah dipersoalkan. Latar belakang pendidikan Ibrahim tak layak, tak mampu sebab dia tak ada formal training ekonomi. Aduh. Kau pun dulu Najib tu legal dengar kata pun belajar tak habis, betul tak? Nasi hutang pun jadi macam tu. Betul lah. Macam itu rasanya. Syam. Lagi satu tuan-tuan berkenaan dengan apa ni? Big Tam Lim Guan Eng saya dah cakap. Okey, Lim Guan Eng kamu jawablah di mahkamah. Sama ada apa saksi dia cakap ni betul ke tidak? Kamu lawan di mahkamah. Kalau ikut saksi ni itu yang dia cakap. Dia cakap dia bagi kamu 2 juta. 1 juta pada 29 Ogos 18. Satu lagi according to Raja Lim Affairs in the Alah, ni cerita terowong ni. Sudahlah. Najib terima 2.6 bilion. Dia dah spend dekat 400 juta pulang balik. SRC 42 juta masuk akaun apa tak tahu. Kena ingat kan SRC tengah duk fight nak ambil balik over 400 juta. Inilah penasihat dia ni. Tapi kesian.
Kesihan. Tapi itulah, setiap kali kita cakap kita kesian, masalah dia ramai pengikut-pengikut penyokong tegar dia. Setiap kali live berpuluh-puluh ribu, juta-juta tontonan. Ya, inilah Menteri Ekonomi pakal apa bertanding dia apa. Hakikat dia tak ada rekod apa langsung pun. Ini penjelasan PMX kita. Banyak kali ada banyak video cerita pasal hutang-hutang apa semua. Tapi mereka tak dengar. Mereka tak berminat. Sebab apa? Isu dia bukan isu fakta ekonomi apa semua. Isu dia isu politik kuasa. Politik nak datang jadi kerajaan. Nak menurunkan Anwar Ibrahim. Bukan cerita apa sebab itu. Kita tengok mereka tak berani puji. Saya duk tunggu kau ada komen. Sepatutnya kau dah komen pasal belanjawan si Isyam. Tak jumpa lagi saya tengok dia punya GT dah. Ini kerajaan Madani yang pertama cuba turunkan defisit fiskal dan hutang baru, walaupun dia jadi polemik politik ini kerana tak berkesudahan. Mengapa kita harus turunkan? Kalau tidak turunkan, hutang membengkak. Jadi sebab itu defisit ini harus dikurangkan. Jadi kita dah kurang daripada 56%, 5%, 48%, dan sekarang kita anjurkan 38% tahun depan dan berikutnya terus turun. Kerana selagi defisit itu ada, hutang jumlah keseluruhan akan bertambah. Tapi yang berpetua yang jadi isu ni kerana ketelahan daripada setengah rakan-rakan saya sebelah sana, dia kata hutang bertambah. Tak benar. Hutang baru kerajaan tu kurang. Saya dah baca banyak kali dah. Iaitu hutang daripada 100 bilion turun 90, turun 80, turun 70 bilion. Itu yang kita lakukan. Tapi hutang keseluruhannya dengan bunga yang bukan kita pinjam, yang kita warisi, itu bertambah. Sehingga kita boleh turun lagi jumlah hutang baru, barulah dia berkembang. Jadi janganlah kata kita kerajaan sekarang hutang baru. Tak betul. Bagi angka bagaimanapun, dia punya naratif tu masih lagi. Tapi boleh cakap soal kebenaran, keadilan, bicara soal hak dan jangan bohong. Tapi kalau tengok angka, apa yang dibicarakan bertentangan. Sebab itu saya menyeru ahli Muhammad Dewan Negara ini, sepatutnya Dewan Negara ini, seperti yang kita tahu, itu di kalangan orang yang lebih bijak, matang, tenang dan boleh bicara secara terbuka, telus dan lebih berhemah daripada umpamanya melemparkan tuduhan begitu. Ini waktu penjelasan dia di Dewan Negara, bukan Dewan Rakyat lah. Dewan Negara. Tapi apa tu, itulah kita tengok kesian. Satu lagi cabaran dia, kita tak boleh terbayang Anwar Ibrahim menyahut cabaran itu. Dia tak sedar diri dia siapa. Ya, dia nothing, nobody. Mana boleh kau nak berdebat, nak buat sesuatu, kau nak naik, nak tunjuk diri kau. Kau bijak tak mana pun. Tambah-tambah lagi kau punya teori, kau punya ulasan, hujah kau selama ni. Tempak, pelak semua. Tapi untuk seorang, dia tak ada langsung jawatan dalam parti. Dalam parlimen tak ada. Nak mencabar. Dia rasa diri dia besar sangat ni. Terpakar Harvard punya graduate. Walton punya degree. Tapi orang tak kisahlah. Ada ramai orang lagi dalam kerajaan yang lebih hebat daripada kau. Betul tak? Bagaimana boleh? Kot-kotlah PMX takkanlah nak turun dengan tender dia, nak berdebat dengan Isam Jalil. Hantu raya. Ya, hantu raya nak berdebat dengan PMX. Tak boleh. Aduh, malulah. Takkanlah buat live nanti orang apa, pimpinan-pimpinan negara. Siapa ni Isam Jalil ni tengah berdebat ni pasal ekonomi. Memalukan betul lah.